TV. Jaga adik yang. Okey, tu JB Central untuk ke Singapura. Okey, ni kita jalan atas kelas. Tu banyak yang ada construction lagi ni. Sana tu view Singapura. So fun. Yang adik jaga Zakwan dia ni. Hidayat. Laut. Pandai. Pasir. JB Central. Tulang. Okay, jom kita jalan. Kat glass floor. Hiu. Sangat takut Kita jalan tengok view Johor. Kakak, okey tak? Okay, tu Holiday Inn. Kakak patah balik sana. JB Central, Johor Corp punya office. Situ Tulang. Suasana sweet. Ni bandar Johor Bahru lah. Kalau naik malam lagi lawa. Ni nampak ni. Glass floor ni. Woodlands situ. Jalan raya dia lah. Chop passport. Sana dengan sana. Sini. First time naik. Okay. Singapore. Itulah kita enjoy evening. Makan ringan-ringan lah kat atas ni. Tengok makanan pemurah. Dah. Dia takut. Okay, patah balik. Jom kita minum air. Jom. Dia takut sebab glass floor ni. Oi, adik dia tak ada perasaan takut Adik relax. Anak nombor 2 memang macam tu. Anak nombor 1 takut. Okay. Ground floor. Adik. Okay, bye. Order makan. Set minum petang lah. Fries, nugget dengan apa tu? Croissant. Dia punya makanan tak mahal. RM9, RM7 je dia punya satu set. Cuma tiket naik ni lah mahal. Okay. Kita tengok view. Ni tadi tak boleh nak rakam. Sebab glass floor kan. Anak pula nangis. Okay, tu JBCC. Okay, kita boleh stay kat sini. Limit masa per tiket 2 hours. Dia ada ni lah, Kids Corner. Okay, berbaloi lah dengan tiket. Yang biar anak main lah kat sini. Dia ada sudut VR, games. Okay, jadi Kids Corner ni terbaik lah ni. Budak-budak tak bosan. Kalau adik tak nak minum, tekan. Ni view yang belah sini. Apa? Ada kuda K-pop ni. Yang pergi dekat Kids Corner tu yang letak dekat situ bila tak boring. Match the colour. Dah ada game-game untuk budak. Nice. Boleh tiru lah. Yang kat homestay kalau buat tiga-tiga ni mesti orang tak bosan kan? Ajak Umairah ajak. Tu. Ada colouring corner. So 2 jam ni kita gunakan masa yang sebaiknya lah untuk spend time atas ni. Kalau untuk orang yang ada anak okey lah. Tu ada tempat sudut congkak. Kakak ni colour apa? Ni betul tak ni? Umairah?
Orange. Mai warna. Tak boleh eh? Congkak. Tu apa? K. Johor trivia apa ni? Sayuk. Kata orang Johor tu. Johor food, nasi ambang. Johor flex. Ya, orang Johor lah kenapa ni. Bakso Johor is the served with spaghetti, not noodles. Yes. Tempat-tempat menarik kat Johor, Gula Ledang. Lapor lah, jom makan. Okey, sekejap lagi nak makan dah order. Mi bandung. Ni sudut-sudut perkataan orang Johor. Okay, love the board game. Mami dah pandai. Pandai. Nanti Mami buat juga kat rumah Nak tiru lah. Kalau beli yang dah siap ada tak Kalau dekat TikTok dengan Shopee nak kena DIY sendiri. Bagus untuk anak. Ni pun ada. Hello. Jalan-jalan Woodland je. Okay, ni set RM7, RM9. Tu berapa RM4.8 kot satu. Taklah mahal mana. Lepas tu kita guna air kotak. Ada set espresso. Sekali dengan apa? Croissant baru RM11.9. Mana dapat? Okay. Makan with the view of Johor and Singapura. Panas. Tak. Makan. Tu. Ferry ke Batam. Situ the zone. Hindu di Batam tu. Di sini nampak ferry ke Batam. Okay, itu Lebuh Raya EDL. Terus ke KL. Mana tadi ada istana. Yang Padang Bola tu istana. Ni yang Jambatan Bengkok tu, dekat lepas bangunan tu, itu projek RTS nak ke Singapura. Depan ni JB Central. JB Central ni pun checkpoint lah untuk ke Woodland. Naik bas ke, naik KTM ke, boleh naik ikut sini. Tu RTS. Lepas tu ada ferry. Belah sana tu ada, belah sini ada ferry kan. Terminal ferry nak ke Batam. Inilah bandar Johor Bahru. Aku nak inform. Belah sana tu ada nampak menara hitam merah putih. Dua menara tu, itu dah kira Singapura tu. Itu kawasan Woodland. Dia dipisahkan dengan
laut. Tapi kecil je laut dia. Okey. Inilah kuda kepang. Tarian tradisional Johor. Tea time with kid playing congkak. Batu Seremban. Oh. Lemak. Dia pula ajar kita main cepe ni tadi. Macam mana main cepe ni? Macam mana? Nak tembak. Cepat. Mami tak reti. Macam mana? Nak tembak. Ni. Macam mana? Macam mana main cepe? Cepat. Ajar Mami. Dia pula ajar kita tadi. Bukan macam ni lah Mami. Macam ni. Gasing. Tu. Dia boleh tengok gasing. Macam mana main gasing? Lah. Ni. Gasing. Apa? Cepe. Batu Seremban. Main VR games. Dia ada cermata dia. Oh gitu. Okey. Boleh buat jantung sikit. Tu dia tengok roller coaster. Okey. Betul abang ke depan sikit. Wow. Depan, pegang tangan abang kat dinding depan. Lepas tu dia buat apa? Belok-belok Tu je. Oh. Jangan pusing-pusing. Kepala tu yang pusing. Kakak nak naik roller coaster? Tu? Boleh tu. VR games. Mula slow tu nak naik ke. Belum.
Witness the transformation of JB together. Ada menara MBJB, RTS, transformation, immigration hub. Menara MBJB mana? Teng 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 teng. Oh tu. Kan? Tak silap lah. Lepas tu immigration. Ni MRT. Ada pembinaan. Okey. Dah tinggi dah. Ni dalam pembinaan nak buat kereta api ni ada sini. MRT. Playground. Movie. Okey. Naik ke atas. Naik ke atas jauh. Okay. Okay. So, ingatkan tempat duduk sekali. Rupanya dah ada boleh tutup macam ni. So, alamatnya mak-mak tak duduk dekat seat Kita tengok anak-anak. Ini cinema ni. Playground cinema. Place I sit the whole cinema story. Kita ni tak boleh nak duduk dekat seat belakang lah. Sebab dia ada tutup ni, tak nampak budak buat apa. Nah, Tak safety. nak ni. Jom Mina. Kita kan sampai kita tengok wayang, boleh nampak anak buat apa. Takut. Sebab ni tutup ni, nampak ni. So my kid is toddler, memang nak kena kawal lah. Problem sikit lah sebab jalan keluar tu kan, kalau budak-budak keluar memang mak bapak tak nampak. Sebab dekat bahagian playground ni dia tutup ni. Dia tutup. Memang budak-budak boleh main tapi kita mak bapak tak nampak apa yang berlaku. Jatuh ke apa ke. Enjoy the movie. Enjoy the movie.